Pengumuman oleh Yang Berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Dan pertamanya saya nak cek meja semua masih okey ke? Meja sudah pecah dah. Selamat pagi. Dan selamat datang ke Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Satu-satunya dewan yang kita guna untuk bersidang dalam keadaan bangunan warisan. Tak ada negeri yang lain lah yang guna bangunan warisan kelas 1 yang telah pun berusia lebih dari 200 tahun. Tapi ada kekurangan sikit lah. Yang duduk di bahagian barisan pertama ini kalau nak pergi ke toilet, maaflah. Yang ini design kita untuk supaya you kekal di kerusi itu supaya susahkan you nak keluar. Itu realitinya kita guna bangunan warisan lah. Maka pagi ini sekali lagi lah saya dapat berpeluang untuk berjumpa dengan rakan-rakan kita daripada Sidang Wanita. Terima kasih saya ucapkan kepada PWDC yang dibawa pimpinan YB Exco. Panjang lebar tadi dia cakap sudah guna masa saya. Dan pengurusi untuk tahun ini YBV, ya, terima kasih usaha gigih dan tim-tim di bawah PWDC yang di bawah pimpinan Datuk Ong dan seterusnya, rakan-rakan kita di ahli lembaga pengarah, Datuk Haja Aida Yusof Rawa, selalu beliau bersama dengan kita dalam khususnya program unggulan PWDC ini. Betul ya, flagship program itu kita terjemah program unggulan lah, atau program teras. Ini satu-satunya flagship program yang sudah pun tadi you dengar. Bukan kita syok sendiri saja di negeri Pulau Pinang. Banyak negeri yang lain cuba untuk angkat model ini supaya mereka boleh buat di dewan-dewan undangan yang lain. Itulah kejayaan mereka lah, hebat ya. Dan juga kepada timbalan perkara kita, ya, dan lain-lain lah, lain-lain yang terlibat secara langsung, tidak langsung, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk kali ini, puan-puan perwakilan PWDC telah pun mereka tetapkan hari ini, ya, bukan saya yang tetap. PWDC telah menetapkan hari ini 22 November 2025 sebagai permulaan mesyuarat ke-6. Sudah tahun yang ke-6 Sidang Wanita Pulau Pinang melalui pengisytiharan yang telah dibuat pada 4 Oktober yang lalu. Ini semacam dengan saya baca di waktu persidangan Dewan Undangan Negeri pun. Saya baca ikut. Dan perempuan perwakilan Sidang Wanita, saya hari ini, saya ikut teks sajalah, secara peribadi ingin menjahirkan ucapan tahniah dan syabas kepada semua perwakilan yang telah pun dipilih pada sesi kali ini. Dan seterusnya mereka kata daripada beratusnya peserta, betul ya, beratus berapa? 114. Di peringkat awal. Maknanya ramai yang telah pun tersingkir. Dan jadinya saya bersempat jumpalah dengan 40 saja perwakilan yang berada di sini.
Mereka kata you antara yang terbaik. Tapi saya tak tahu lagi lah. Sebab untuk ni pengalaman saya lah. Untuk dijadikan sebagai calon masuk ke dalam pilihan raya dan menang dalam pilihan raya, itu lebih senang daripada nak jadi seorang wakil rakyat yang hebat. Maknanya mungkin you dapat menang dalam pilihan raya. Tak semestinya menjadikan you seorang ahli Dewan Undangan Negeri yang boleh berprestasi, yang berkualiti. Itu kena tahu. Kadang-kadang you masuk jadi calon, menang, tapi tak berapa pun prestasi anda di dalam Dewan Undangan Negeri ataupun sebagai peranan seorang wakil rakyat. Itu kena faham lah. Itu kena faham. Sebab nak jadi diri sebagai seorang wakil rakyat yang berkualiti, banyak benda yang kita kena belajar. Ilmu, pengalaman, profesional, karakter sendiri, integriti sendiri, banyak pengawalan emosi anda, banyak benda, pelbagai bidang ilmu yang kena belajar supaya anda boleh berbahas atas tajuk-tajuk yang berbeza. Itu semua kita kena melengkap segala ini. Dan wanita, saya dengar dua-dua yang berhormat kata you bukan pemerhati saja, you juga penggerak dalam proses perubahan. Saya setujulah. Saya setuju sangat. Wanita tidak seharusnya menjadi pemerhati dalam gerakan reformasi. Bila saya guna istilah reformasi ini, banyaklah reformasi dalam sosial, ekonomi, politik, pendidikan, macam-macam lah. Macam-macam. Dan wanita tidak seharusnya cuma dijadikan peranan pemerhati. You kena menjadi penggerak. Dan you bukan saja menjadi penggerak, bilangan itu penting. Kalau seorang saja tak guna, dua orang saja tak guna. Mungkin 1,000 okey, 2,000 okey, 1,000,000 okey, 2 juta okey. Baru bermakna. Ada kita tengok ramai juga wanita di bidang-bidang yang tentu hebat, berkualiti. Namun bilangan itu jadi satu kayu pengukur yang penting. Kalau satu saja tak guna, semua lain lelaki pun tak guna. Kena macam hari ini, saya seorang saja lelaki, you semua perempuan. Ada 2, 3, 4, 5 situ semua ada. Dia kena jadi keadaan sedemikian. Baru bermakna bila kita bicara wanita dalam gerakan reformasi di semua bidang. So, bilangan itu, number itu penting. So, maka saya lihat ada satu usul yang kita akan bahaskan itu, sabitlah bilangan, nombor itu. Itu penting. Dan untuk jadikan diri kita sebagai penggerak ataupun ejen reformasi itu, kita patah balik. Macam saya sebut, you kena ada ilmu, you kena ada pengalaman, you kena lengkap dengan segala ini. Maka platform sidang wanita ini antaranya satulah untuk you rasai skala yang pengalaman yang anda berpeluang untuk melibatkan diri. Dan saya sekali lagi lah nak menyatakan bahawanya Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang akan terus menyokong dan dalam usaha kita untuk memperkasakan golongan wanita agar
anda semua sekalian boleh betul-betul berperanan dalam perubahan masyarakat ini ataupun secara amnya negara kita. Ya, so sedikit ucapan mukadimah saya, dan untuk kali ini kita akan bersidang sehingga semua urusan mesyuarat habis lah. Jangan drag sangat. Saya nak rehat sebelum pukul 5.30. Ada masa yang diperuntukkan.